pagi ni 9.30 kami akan naik boat. Sekarang kita nak naik boat 45 minit untuk kita tengok Masjid Crystal dan juga Jambatan Angkat. Perasaan nak naik boat ya? Tidak lah, lama tak ada tu. Gagak. Okey, kena pakai kita dah sedap berjalan. Puan dia tak ada, aku tak ada. Saya rasa selesa sekali. Kita akan ambil gambar dekat Masjid Crystal. Ya, tengah pusat. Sesi bergambar di Masjid Crystal. Bila kapal besar nak lalu, baru dia terangkat jambatan ni. Yang tu dia terangkat naik atas. Okey, ni Pulau Duyung. Kita kena cari duyung dekat bawah tu ke? Ni ke? Macam ada. Okey, dah habis. Kita dah turun. Selesai. Jom kita pergi ke next destinasi. Hai guys, sekarang next destination kita adalah di Taman-Taman Islam. Mari kita tengok dalamnya ada apa. Let's go. Sebelum nak masuk, kita kena beli tiket dulu. Cok dulu ya. Lepas dah cok, kita boleh masuk. Let's go. Sebenarnya kita ada pasport nak masuk dalam ni, okay? Sebenarnya boleh naik kereta api ataupun beca, tapi kena bayar asing dia. Kami pilih untuk berjalan sebab untuk Jumatan. Okey, kita dah masuk. Dapat pegang. Kita dapat pergi ke masjid ni. Kita pergi kat sini. Ini adalah Masjid Alhambra, Spain. Kat Spain. Kita ada contoh masjid ni. Tengok ni. Kita punya mini masjid. Next, kita akan naik ke atas. Let's go. Okay, kita dah sampai di tingkat atas. Jom kita tengok ada apa? Contoh Masjid Shah Alam. Okay, sekarang ni kita tak tahu ni masjid apa. So, daripada pergi buku tau. So, kita boleh cari masjid apa. So, kita tengoklah ni masjid apa. Cari dalam buku ni. Buku pasport. Okay, ini adalah Masjid Tengah Patani yang berada di Thailand. Masjid Sultan dekat Singapura. Kita sampai dekat Taj Mahal. Ni replika Taj Mahal. Let's go. Okay, so kita pilih seat yang paling depan macam selalu. Lampu pun telah ditutup. Kita akan tengok video tentang Taj Mahal. Let's go. Ini adalah Masjid Badshahi, Pakistan. Ini adalah Masjid Gaza yang berada di Palestin. Jom kita tengok ada apa di dalam dia. Ini adalah di sebalik tembok pemisah Al-Aqsa. Negara Palestin dulu semua luas ni tahu.
Yahudi duk ambil rampai sampai lalas tinggal banyak ni. Gaza dengan tepi barat hak hijau ni dah tinggal. Semua Yahudi dah rampai ya. Okay, next wayang dia akan explain tentang Palestin. Dah habis. Hanya ada sesetengah tempat yang tidak boleh ambil gambar ataupun video. Okay, next wayang kita akan tengok tentang Masjidil Haram. Oh, sebenarnya wayang kali ini diceritakan juga cara menunaikan haji daripada first sampai akhir. Sepanjang perjalanan Jangan mengatur sangat sampai budak nanti tidur dah. Sini ada kedai untuk membeli belah. Kita dah habis melawat Taman Tamadun Islam. Hai, selamat petang. Okey, hari ni kita akan makan celup tepung. Kita akan pergi ke pantai.